Sekarang ni kita kalau ada isu macam ni, barang dengan material tu dia berlanggar. So maksudnya dekat print head ni, dekat print head punya dekat soket ni kan, dia bergeser dengan material. So dia terlampau rapat. So bila terlampau rapat dia akan jadi macam ni. Ni dia dah cancel lah sebab tak nak masak print head kan. So kalau jadi, kena cepat-cepat cancel lah. Kalau boleh tengok sini pun nampak dia macam ada berlanggar lah. Okay, so cara nak dia punya solution adalah macam biasa, masuk je factory mode. Dia memang macam mana pun akan masuk ke factory mode. Lepas tu pergi dekat Z axis. Okay, so dekat Z axis ni dia dekat bahagian composite ni. Kalau kebiasaannya akan datang, kalau mesin baru dia akan datang kosong. Kalau mesin baru biasanya masih kosong. Lepas tu baru kosong. Lepas tu biasanya kita akan tukar 0.5, 1, 1.5, 2. Tengok berapa sen. Dan jangan terlampau jauh juga. Kalau terlampau jauh, dia gambar dia akan jadi blur. Dia akan jadi pecah. Sebab print head dengan material dah terlampau jauh. So kalau composite ni, function dia adalah lepas dia detect sensor tu, platform dia akan ke bawah sikit. Platform tu, lepas sensor jalan atau sensor, so platform tu ke bawah sikit. So dia akan ke bawah dalam 1.5 mm. So dia nak jaga kita punya safety material lah. So dekat sini. So lepas dah tukar, kalau ubah apa-apa ni, biasanya ubah 0.5 je. 0.5, 1. Kalau 1 pun dia masih langgar lagi, dia tukar 1.5 sampai agak-agak dapat result yang okey lah. So benda ni memang kena test sendiri lah. So bila dah ubah, sama tak? File, save. Lepas tu test balik lah print.